Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita dan akan kita sambunglah pasal kita yang telah lalu. Di mana last kuliah hari tu kita tafsir malam ni kita muamalat lah. Tak nak cari nota nak mana nota nak. Naik dua. Bismillah. Di mana muamalat hari tu kita pada bab harta. Di mana harta ni ada 6 bab tuan-tuan Nota pun anda tak bagi. Tak siap lagi. Nota baru anda ni anda buat 30 bab. Baru siap 15. Ini dia. Di mana harta ni tuan-tuan kita dah bincang 3 topik lah daripadanya. Topik dia harta. Bab tu harta. Babul mal. Chapter of property. Cuma dalam ataupun di bawah bab harta ni ada sub-sub topik tertentu, ada 6 lah sekurang-kurangnya. Pertama, definisi harta. Kita dah bincang. Yang kedua, hukum memiliki harta. Ya. Ataupun dengan arti kata lain, pandangan harta dari sudut syarak bagaimana. Ya. Yang diambil bukan hanya atau yang dirujuk bukan hanya dalam buku-buku fiqh lah, tapi buku-buku yang lain juga seperti tafsir, buku-buku hadis Nabi, bahkan buku-buku tasawuf. Ya. Contoh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dia buku tasawuf tu. Sebenarnya bukan buku tasawuf saja, dia ada 4 bahagian dalam buku tu. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalat dan ada tasawuf. Tasawuf tu atau kerohanian tu dia satu bidang saja, dia ada 4 bidang dalam buku Ihya tu kan. Jadi dalam muamalat memang ada lah. Di mana Imam Ghazali pun ajar bagaimana kita nak menguruskan harta kita, nak mengembangkan harta kita. Ya. Dan awal-awal lagi dia sebut al-mal laisa mazmuban fi nafsihi. Harta itu tidaklah tercela pada zatnya. Walakin an tariqi kasbihi, atau kama. Tetapi bergantung kepada bagaimana ia diperolehi. Ya. Sebab tu dulu ada je ulama-ulama yang kaya. Bahkan sahabat Nabi pun ramai yang kaya. Kita ada list yang panjang, sahabat Nabi ramai yang kaya-kaya. Ya. Yang miskin ada jugalah. Tapi yang kaya pun ramai. Kemudian yang ketiga, yang last hari tu 2 kuliah kita bincang tentang kategori harta lah. Asnaful mal, the type of property. Ya. Di mana ada, dalam syarak ni ada berbelah-belah. Sebahagian besar saya telah kongsikanlah dengan tuan-tuan. Harta mutakawam, tidak mutakawam, harta ekor dan mangkul, ya. Harta yang sah tidak sah di syarak, harta yang boleh dimanfaatkan, harta yang berpindah dan tidak berpindah, harta am dan harta khas, harta yang tidak ada pemilik sesiapa-siapa pun. Harta yang berkongsi ramai-ramai ni, jalan raya, sungai, laut, apa lagi? Masjid surau pun kira harta am juga tu. Ya. Bukan milik individu, bukan milik siapa-siapa. Ya. Kalau ada pengurusi AJK pun hanya wakil lah. Ataupun orang yang diberi kuasa untuk menguruskannya. That's it. Tak boleh buat macam harta sendiri. Ya. Lainlah harta khos. Masing-masing ada milik masing-masing. Harta kita punya lah. Harta orang punya. Dan tak boleh antara satu dengan yang lain melangkau daripada hak-hak yang telah diberikan dalam syarak kepadanya. Boleh kita campur tangan dalam harta orang lain jika diberi authorization, diberi hak lah. Boleh aja kan. Awak nak latih orang tolong uruskan harta awak, boleh? Uruskan macam mana? Nak suruh dia tolong jual ke? Nak suruh dia tolong uruskan lepas kita mati ke? Nak suruh dia apa-apalah kan? Ya. Tapi yang berhak sebenarnya ialah pemilik harta itu. Kerana harta itu harta yang khas. Dan macam-macam lagi. Jadi 3 kita dah habis, sebenarnya ada 3 lagi. Itulah pekerjaan al-iktisab. Ya. Kita dah bincang 3
subtopik lah. Sebenarnya ada 3 subtopik lagi. Pertama ialah pekerjaan, al-iktisab. Ya. Yang kedua ialah al-malu al-halal wal-haram. Harta halal dan harta haram. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah al-malul mu'asir. Harta-harta moden. Ya. Macam Jakim, beberapa tahun yang lalu, dia keluarkan risalah lah atau buku kecil memperjelaskan tentang harta-harta moden lah. Dan juga peranan dia ada sudut syarak. Di mana sebagai harta moden ni kita kena keluar zakat lah. Itu tujuan dia keluarkan risalah itu supaya orang faham. Ya, ramai orang kita melabur sana, melabur sini, join skim sana, join skim sini yang melibatkan harta-harta moden. Sebagainya harta-harta digital lah. Ya. Ramai orang hari ni tuan kaya pasal dia bisnes digital property lah. Ya. Macam baru-baru ni pun, Jakim ada keluarkan panduan bagaimana untuk membayar zakat bagi orang yang mencubukan diri dalam pelaburan ni, wang kripto ni lah, cryptocurrency kan, macam Bitcoin, Ethereum dan macam-macam lagi. Jadi dia nak macam buat ni lah, macam mana nak ni kan, nak bayar zakat tu macam mana. Ya. Dia buat online macam mana entah. Tak tahulah dah selesai belum. Tapi ada fungsi tertentu. Ala kulli hal, bab yang kenal tu tentang harta moden lah. Saya ni tahu banyak, tak ada lah kan. Dan kita pun tak perlu tahu banyak pun. Tapi cukup untuk kita tahu tentang prinsip-prinsip syarak dalam bab tu. Dah hal yang penting sahaja yang very related tu muamalah. Yang betul-betul ni muamalah lah ya. Baik, malam ni sebenarnya kita nak masuk bab yang keempat lah. Pertama, hukum muamalah, pertama definisi harta, hukum memiliki harta ataupun sudut pandang syarak berkaitan harta. Yang ketiga, jenis-jenis harta, 2 kuliah itu. Malam ni kita nak masuk babul iktisab. Malam ni kita nak masuk babul iktisab. Tajuk pekerjaan lah. Subtopik dia ya. Baik, saya baca dulu dia punya ni. Okey, pekerjaan pekerjaan ada 2. Pertama, pekerjaan halal dan pekerjaan haram. Berikut ialah 5 pekerjaan yang halal dan 5 pekerjaan yang haram dalam Islam. Lengkap dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya hanya ambil 5 yang halal, 5 yang haram saja. Ya. Kemudian saya buat mailah satu-satu. Pertama, perniagaan. Kedua, pertanian dan peternakan. Ketiga, pekerjaan profesional. Yang keempat, industri dan pembuatan. Dan kelima ialah perkhidmatan. Pekerjaan ni banyak. Tapi bidang dia, inilah antara bidang terutama dulu dan juga masa kini. Ya. Nampak? Kemudian kita buat mari juga pekerjaan-pekerjaan haram. 5 saya buat mari. Pertama, pekerjaan yang berasal pada riba atau faedah lah. Pekerjaan-pekerjaan ni maksudnya benda yang kita buat tu. Tak semestinya makan gaji, bisnes ke, ya, atau apa-apa lah yang kita buat. Janji dia ada hubung kait dengan riba. Maka ia adalah pekerjaan yang haram. Ya. Yang kedua, pekerjaan yang ada hubung kait dengan judi dan pertaruhan. Which is riba dengan judi ni straight away kita tahulah. Ya. Bagi pinjam ambil lebih riba. Ya, pergi sport toto, kasino, judi haram. Itu hok kita kata apa? Very straight to the point. Yang semua orang tahulah. Tapi ada sebahagian yang kita tidak tahu. Yang ini berbahaya. Dipanggil apa nama? Riba yang tersembunyi. Zahirnya macam bukan riba. Atau kita tak tahu pun dia riba. Padahal dia riba. Ya? Judi pun sama juga. Kita ingat bukan judi. Tapi rupanya judi. Ya? Bulan lepas tuan-tuan, ada seorang lah. Orang tanya dia, bagaimana hukum derma dan menang? Dia pun jawab lah. Dan dia masukkanlah dalam Instagram. Kira orang yang penting jugalah ni. Dalam satu institusi fatwa tu dia kat dalam lah. Tak payah cakap negeri mana kan.
Jadi dia kata boleh dan dia berilah alasan-alasan tertentu secara ringkas. Tak adalah panjang. Saya ingat dalam 5 minit kot dia cakap pun. Jadi kita dengan kawan-kawan pun adalah share benda tu. Jadi saya pun masuk. Orang lain tak berani nak masuk. Saya masuk. Saya kata, saya ke Ustaz. Saya nak tanya Ustaz lah. Ustaz dah teliti belum hukum ni? Sebab setahu saya, adalah sebahagian yang membenarkan, tapi sebahagian lain tidak membenarkan. Derma dah menang ni. Ya? Dia tak sama dengan beli dah menang, simpan dah menang. Which is derma dah menang ni tuan-tuan, dia ada model-model tertentu yang sebahagiannya adalah judi. Tempat saya pun ada buat hari tu. Hari tu tak hari tu lah. Lebih kurang 10 tahun yang lalu. Derma, hadiah dia sebiji motosikal. Anak tak ingat dah motosikal apa. Dekat Padang 10 je lah. Saya cakap kat mana-mana kan. Siapa yang buat tu tak penting. Di mana pun tak penting. Yang penting yang dia buat tu betul atau tidak. Which is, tuan-tuan derma, RM10 akan dapat satu kupon. RM10 dapat satu kupon. Kalau tuan-tuan derma RM20 akan dapat 2 kupon. Which is kupon tu akan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian akan dibuat cabutan. Ya. Siapa? Ya selain motosikal ada lagi hadiah-hadiah yang lain. Ada basikal. Tapi yang paling grand motosikal. Ya. Di mana hadiah tu tuan-tuan tidak dibeli daripada wang tadi. Tidaklah kata dia ambil dulu motosikal dan hadiah-hadiah yang ada. Kemudian dah habis majlis atau program dia bayarlah. Tak. Ini orang luar bagi sponsor. Tak patilah. Orang sponsor motor, orang sponsor hadiah-hadiah yang lain untuk program itu. Jadi hak kita bayar ni semata-mata untuk derma lah. Itu dia panggil derma dah menang tu. Ya. Jadi ramailah orang yang menderma. Ada yang menderma RM100. Saya tengok dengan mata kepala saya sendirilah. Ya. Saya tak derma lah. Tapi saya pun jadi AJK kat masa tu. Tolong-tolong kan. Tapi saya tegur dah awal-awal tu. Rasa macam tak boleh lah. Yalah, masa tu kita 10 tahun lepas. Saya baru belajar master masa tu. Tahun 2015 macam tu lah. 10 tahun lepas kan. Kita baru belajar. Tak apa nampak sangat. Tapi saya nampak dah. Lain macam style dia ni. Jadi ada orang derma RM100, ada RM200 tuan. Jadi saya tanya tuan-tuan. Kat mana dermanya? Derma ni sepatut tak ada balasan. Atau kita tidak mengharapkan apa-apa ganjaran. Betul tak? Ini derma kerana motosikal. Jadi dari sudut niat tu ataupun maksud asal derma tu sudah tak betul dah. Ditambah pula dengan ada unsur judi di situ. Kat mana judinya? Pasal awak bayar untuk dapat hadiah. Walaupun duit tu tak pergi kepada hadiah. Bahkan tak pergi kepada penganjur pun. Dia masuk tabung. Tapi dengan sebab awak bayar untuk dapat hadiah. Di mana awak takkan dapat hadiah itu atau awak akan dapat. Ada pertaruhan di situ. Ada dua isu besar lah. Pertama, awak derma bukan kerana Allah lagi. Betul tak? Derma kerana Allah ke kerana motor? Cuba letak motor sebiji sini. Siapa derma berpeluang. Bukan kata tuan-tuan. Saya pun akan datang mari derma. Kalau hak duk pandai baru. Pasal nak motor. Jadi maksud derma tu dah lari dah. Satu. Yang kedua, pasal memang ada unsur judi lah. Kerana kata-kata berpendapat tuan-tuan, once awak bayar untuk dapatkan sesuatu, yang mana boleh jadi awak dapat, boleh jadi awak tidak dapat. Of course lah kalau dia berorientasikan pertandingan. Itu adalah pertaruhan. Dan pertaruhan judi lah. Dan ini bukan pendapat peribadi Ana rujuk fatwa Jordan. Ana rujuk fatwa daripada Oman. Fatwa Syekh Saleh Munajjid, antara tokoh besar hari ini di tanah Arab yang banyak melakukan fatwa tuan-tuan. Dia bukan mufti rasmi, tapi antara orang yang menjawab banyaklah persoalan-persoalan masyarakat. Fatwa dia tuan-tuan dihimpunkan 20,000 muka surat tuan. Cari inilah mungkinlah ada ustaz-ustaz tertentu, pendakwah-pendakwah tertentu, pakai ilmu-ilmu tertentu yang dia bukanlah mufti rasmi tapi mungkin dia banyak menjawab persoalan. Kemudian dibukukan, macam Ustaz Zaidul lah contohnya kan. Dia kan jawab banyak persoalan apa itu ini kan. Yang sebahagiannya boleh dirujuk lah walaupun sebahagian pun tak tepat juga. Jangan ingat Ustaz Zaidul tu betul lah ke. Ada je yang dia tak betul pun. Ya.
Ala kulihal, bila kita tengok, perlu diperhatikan semua. Jadi saya tanya ustaz tu, bukan saya komen. Saya kata ustaz dah teliti ke benda ni? Cuba teliti balik. Cuba tengok balik. Ya. Baik, jadi balik pada yang tadi. Jadi ramai orang derma tuan, dengan harapan dia dapat motor, lalah dia tak dapat. Jadi bermasalah lah. Sama lah kes hak ustaz tu ditanya pun. Macam tu lah. Nampak? Derma kemudian berpotensi untuk dapat hadiah. Ya? Which ada unsur pertaruhan di situ. Kalau boleh elakkanlah buat macam tu. Ada je model-model yang bebas daripada judi. Kalau nak cerita satu-satu, habis situ je lah. Tapi ada model tertentu yang bebas judi. Dan masa tengah duk, yalah, kalau tuan-tuan tak duk sibuk-sibuk hama amalat ni tak tahu, tak ambil tahu pun. Ni jenis hak macam kami belajar muamalat, ada grup muamalat. Ada jemaah-jemaah tertentu yang banyak follow up isu muamalat. Dan fortunately ada satu masjid dia tanya saya di Bukit Syaraka, saya ajar muamalat situ. Ya, Ustaz nak tanyalah derma dah menang macam mana. Jadi saya bagi komen dulu tentang beli dan menang. Itu tak apa. Pasal beli dan menang memang beli untuk dapat hadiah pun, memang beli untuk dapat barangan pun. Tak apa beli dan menang. Tapi janganlah hadiah terlalu hebat sampai menyebabkan orang beli tu kerana hadiah dan bukan kerana barangan lagi. Asal-asal tak apa, tapi dah hadiah Ferrari, tak Ferrari lah, kalau hadiah kereta Honda. Jadi orang beli tu bukan kerana barangan, beli kerana hadiah. Jadi dikhawatiri ada unsur judi juga di situ. Dulu company saya tuan-tuan, beli dan menang lah dia buat. Dapat hadiah kereta Fiat Fianto masa tu. Harga kereta Fiat Fianto 100,000 lebih juga aku masa tu kot, tahun 2005 kan. Oh, sale melonjak tuan Satu-satu restoran, contoh, setiap bulan 30,000 lah, 300,000 lah average. Tahun tu sebab, bulan tu sebab dia buat, peraduan. Saya ingat 3 bulan macam tu kot. Melonjak lah sale. Pasal orang beli tu, mana bukan kerana barangan tu, tapi kerana hadiah. Kalau over sangat, hadiah besar sangat tu jadi masalah juga. Sebahagian ulama tak apa nak ni, macam Saudi kan. Hadiah sempena pembelian boleh, atau beli dan menang boleh. Tapi hadiah janganlah terlalu besar. Yang sepatutnya hadiah tu sekadar menjadi ibarat macam buah tangan sajalah. Cuma secara peraduan. Tapi janganlah hingga menjadi tujuan utama orang membeli barangan. Takut atau dikhawatiri dia ada unsur judi lah di situ. Ya? Macam ada setengah pasar raya tu kan. Siapa yang beli RM1,000 dan ke atas, dia layak untuk buat cabutan bertuah untuk dapat mesin basuh lah, apalah. Jadi orang akan beli. Patut dia tak beli pun dia akan beli. Orang akan berbelanja. Sehingga kadang-kadang dia beli barang yang tidak perlu. Maka dia kata di situ selain pada ada unsur judi, ada unsur-unsur lain seperti kezaliman, penindasan dan seumpamanya. Secara tidak sedarlah. Ala kulihal balik pada yang tadi. Kalau hak clear tak apa, kasino, apa nama tu? Nombor ekor, semua tahu judi. Jadi hak lagu-lagu ni, orang tak tahu judi ni. Ya tak? Ya. Riba pun sama juga tuan. Bagi pinjam ambil lebih, riba lah. Tapi ada setengah, riba tu dia tersembunyi. Ya. Kerana riba ni bukan hanya ambil lebih, duit tu. Tapi apa-apa manfaat tuan. Ada member, kita banyak pengalaman buat muamalat ni. Dia tak ada duit, dia pun pinjam lah dengan member kita juga. Saya ingat 300-400 lah masa tu. Tapi dia bagi laptop. Dia kata esok kalau aku tak dapat bayar, mu jual lah laptop ni. Ambil lah duit kamu. Apa hukum laptop tu? Jadi apa? Jadi garaian. Tiba-tiba member kita tu pula pergi guna laptop tu. Dia kata, aku boleh guna ke ni? Alah gunalah, dah mau pergi ke laptop ni, aku gadar ke? Mau gunalah. Apa hukum mengguna barang gadaian atas pinjaman sebegitu? Hukum dia riba dan haram. Apa orang tak tahu? Riba kok mana? Riba kok muamalat lah. Pasal tuan-tuan, once tuan-tuan memberi pinjaman kepada sesiapa pun, tuan-tuan tidak boleh ambil sebarang manfaat. Bukan hanya ambil lebihan, tapi sebarang manfaat termasuk menggunakan barang gadaian yang diberikan oleh si peminjam itu.
Saya pun tak tahu dulu. Cerita dia, saya nak beli. Tu, laptop tu. Lalai jual dah. Moga member tu tak boleh bayar. Ya. Pasal member lain cakap lah, Ustaz mu nak laptop? Mungkin belilah. No, dia kata, hutang itu tak boleh bayar. Anak pergi tanya, dia kata dia jual dah. Kawan juga. Kawan belakang tu. Tapi hak main dia tu mati dah. Bini dia cikgu. Ya. Masa tu anak nak laptop kecil. Anak ada laptop biasa ni. Tapi anak nak hak kecil. Dia panggil apa laptop kecil tu? Anak pun lupa dah. Ya, masa tu anak nak buat ni lah. Nak buat sama apa itu. Senang kalau kecil. Kalau besar payah. Ala kulli hal. Tuan-tuan tahu tak? Menggunakan barang gadaian adalah riba. Dan hukumnya haram. Tahu tak? Tak tahu. Ustaz pun kalau tak belajar muamalah tidak tahu. Ya. Jadi ada unsur riba tidak boleh. Ada unsur judi tidak boleh. Ya. Kemudian ketiga, apa-apa sahaja pekerjaan yang melibatkan penipuan dan pemalsuan dipanggil al-ghish wal khida'. Apa-apa kerja tuan, makan gaji ke, berniaga ke, kalau melibatkan al-ghish wal khida', ya, menipu dan tipu daya, maka ia ada pekerjaan yang haram. Harta yang kita dapat tu juga ada harta yang haram. Ya. Pasal apa ada bab pekerjaan dalam muamalah? Khusus dalam bab harta. Kerana perkaitan antara harta dan pekerjaan. Macam mana cara kita nak dapat harta? Sebelum nak cerita harta halal haram ni, cerita dulu harta diperolehi bagaimana? Dengan kerja lah. Ya, dengan buat satu aktiviti. Memang kita boleh dapat harta tanpa bekerja. Dapat hadiah, dapat hibah, dapat sedekah, dapat pusaka. Ya tak? Kita malah apa? Tapi dapat kita kaya. Dapat kita mati dapat kita waris dia. Betul tak? Tak payah kerja. Memanglah ada surat-surat tertentu yang kita boleh dapat harta tanpa kita berusaha atau bekerja. Tapi rata-rata harta diperolehi melalui pekerjaan. Lepas tu ulama bincang tentang pekerjaan, al-iktisab. Ya. Dia bincang tentang hukum bekerja, kelebihan bekerja. Kerana semua orang bekerja tuan. Nabi pun bekerja. Apa kerja Nabi Musa? Kuli, makan gaji. Bukan kuli lah. Jadi al-ajir, maknanya dia bekerja untuk siapa? Nabi Syuaib ya. Mana dia kerja makan gaji lah, kerja dengan orang. Apa kerja Nabi Zakaria? Najjar. Adalah hadis sahih, kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi bapa Nabi Sulaiman nama apa? Bapa Nabi Sulaiman nama apa? Anak lupa. Bapa Nabi Sulaiman nama apa? Nabi Daud. Nabi Daud kerja dia apa? Haddad. Apa itu haddad? Buat baju besi. Jadi semua orang bekerja tuan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun bekerja. Dia jadi gembala kambing. Kemudian dia bekerja sebagai pengusaha kepada harta Khadijah isterinya. Ya. Jadi semua orang bekerja. Dan bekerja ni, hukum dia bukan hanya digalakkan dalam sunnah, dalam setengah keadaan dia jadi wajib. Tuan-tuan wajib beri nafkah kepada anak isteri. Mungkin kita boleh dapat harta dengan cara diberi hadiah, sedekah atau seumpama. Tapi kalau tak ada orang bagi, macam mana nak dapatkan? Kena kerja. Maka pada saat itu, ya, wajiblah bekerja. Pasal nak bagi nafkah. Memberi nafkah itu wajib. Maka nak buat benda wajib, cara dia wajib jugalah. Ya. Kena kerja. Nampak? Jadi ulama bincang tentang kelebihan bekerja. Kepentingan bekerja. Mencari rezeki lah, mencari harta tu kan. Ya. Di samping ia juga, selain pada ia sunnah para anbiya terdahulu, sunnah atau amalan Rasulullah sendiri. Ya. Yang sahabat juga adalah kepentingan tertentu. Ya. Nampak? Baik. Balik pada tadi ya. Jadi selain daripada harta diperolehi dengan pekerjaan, perkaitan antara harta dan pekerjaan itu ialah
Pekerjaan lah yang menentukan harta itu halal atau haram, tuan. Di mana kalau harta itu diperolehi, cara kerja dia itu haram, maka harta itu tidak haram. Tapi kalau cara kerja tu atau pekerjaan itu, pekerjaan tidak halal, haram atau halal, maka dia jadi halal. Sebab itu dia ada bab tu, subtopik pekerjaan tu ya. Jadi tak boleh terlibat sama sekali. Al-ghish wal khida'. Awak makan gaji. Tak boleh ghish dan tak boleh khida'. Ghish ni makna tipu, khida' makna tipu daya. Lebih kurang lah tu. Ya. Nabi tuan-tuan, masa dia jadi pemerintah, dia spot check sendiri. Mungkinlah dia ada menteri-menteri ke bawah dia kan. Mana sahabat-sahabat lain yang jadi orang kanan dia check. Tapi baginda sendiri pun ada check juga. Di mana baginda turun ke pasar-pasar untuk melihat peniaga-peniaga pada waktu itu. Ya. Siapa lagi yang nak melindungi kepentingan rakyat kalau bukan pemimpin itu sendiri. Which is pemimpin kena buat kerja lah. Dia turun, Rasulullah turun. Dan bukan tengok saja. Kilas tangan kat belakang berjalan tengok je. Ya. Tak ada. Tuan-tuan, Nabi pergi-pergi juluk tangan dekat gandum yang ada di hadapan peniaga yang meniaga itu. Nampak comel je gandum. Nabi juluk ke dalam. Tengok-tengok bola dalam basuh. Umpama dia akan ada Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah. Nabi juluk tangan. Tiba-tiba basuh. Nabi pun tanya, "Ya sahib ta'am, ma haza?" Wahai penjual makanan, apa ni? Pasal Abu Hurairah kata, bila Nabi masuk jari dia ke dalam gandum itu, dia rasa basuh. Fa adkhala asabi'ahu fiha fawajada balalan. Gandum kalau basuh ni tak elok tuan. Dia rosak. Tapi pasal boleh buat begitu. Boleh jadi dia menipu atau dia nak menipu lah. Niat tu nak menipu. Tu dia tak bawah, tak bagi orang nampak. Jadi bila orang beli, dia bagi hak rosak tu. Maka Nabi berkata kepadanya, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am likay yarahu an-nas. Man ghashana laysa minna." Kenapa kamu tidak letak gandum yang basah ini di bahagian atas? Kenapa? Tak jawab dia. Nabi pun kata kepadanya, "Man ghashana laysa minna." Siapa-siapa yang ghish, buat muslihat, tipu atau tipu daya seumpama ini, maka dia bukan di kalangan kita. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar dalam bukunya Al-Kaba'ir, Az-Zawajir an Iktirafil Kaba'ir, dia kata al-ghish kabiratun minal kaba'ir. Tipu-tipu dalam niaga seumpama ini adalah satu dosa besar di kalangan dosa-dosa besar yang ada. Saya ni apa kes yang berlaku dalam masyarakat kita? Ni tipu haji dan umrah ni. Betul tak? Hak buat tu, siapa hak buat tu? Atau yang dituduh lah, tengah kena reman lah ni. Kira agamawan juga tuan. Agamawan. Ya tak? Kalau Ustaz Copian macam anak ni tak apa. Bukan tak apa lah kan. Tapi kira orang top jugalah. Yang dihormati. Yang disegani. Yang dipanggil tuan guru. Aduh. Aku pun tak faham lah. Tapi harap-harap dia tak melakukan kesalahan itulah. Harap-harap lah kan. Ya. Tapi kalau dia bersalah, mudah-mudahan dia diberikan hukuman yang setimpal. Pasal orang habis duit tuan. Katanya beribu-ribu juga. Tapi tak sampai juta kot. Sampai juta tak lah kot. Tak tahulah, saya tak follow sangat. Tapi antara isu hari ni. Jadi tak boleh risk khidah lah. Tak kisahlah kan. Kalau awak makan gaji, tak boleh risk dan tak boleh khidah. Kalau awak berniaga, tak boleh risk dan khidah. Ni kalau awak buat khidmat, ni berniaga juga ni. Berniaga ni macam-macam. Ada jual beli barang. Ada buat sewaan. Ada buat perkhidmatan. Pasal dalam bisnes, tiga ni adalah bidang yang besar lah. Jual beli. Bila jual beli tu berniaga lah. Awak. Perkhidmatan pun sama juga. Dia buat khidmat. Ya? Jadi tak boleh tipu lah. Ya? Kena betul-betul lah. Ya? Baik. Kemudian pelacuran dan pornografi. Ini tempat kita tak tahulah kan. Tapi di luar, dia merupakan satu perniagaan yang menguntungkan. Kita mungkin tak ada lah pasal akta kita salah lah. Undang-undang kita tak boleh. Tapi
unfortunately entertainment lah. Hiburan. Sebahagian hiburan bila kita terlibat, sebagainya adalah pekerjaan yang tidak halal juga, dia haram juga. Menyanyi halal lah, menyanyi atas pentas, halal. Dia tutup aurat, Ustaz. Semua orang tahu, tidak halal. Kemudian akhir sekali, jual beli barang haram. Which is 5 yang halal ni, 5 yang haram ni, kita akan pergilah satu-satu. Baik, kita pergi satu malam ni, sebelum isyak. Kemudian kita buka soalan. Pertama ialah at-tijarah, berniaga. Which is semua orang tahu berniaga. Satu bentuk pekerjaan yang memang telah ada, bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, malah sebelum daripada itu. Ya. Dan sampai ke hari ini, perniagaan ada satu pekerjaan, ya, yang dilakukan oleh ramai orang. Bahasa Arab kita panggil at-tijarah. Bahasa Inggeris kita panggil business lah, trading. Bahasa Melayu dia panggil berniaga. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah seorang peniaga. Wa kana an-nabi tajiran yattajir fi mali Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini maklum sekali. Bukan hanya dalam buku-buku fiqh, malah buku-buku sirah, bahawa Rasulullah SAW ada seorang peniaga. Dia mengurus niagakan harta isterinya. Masa itu bukan isteri lagi lah. Tapi after that dia kahwin dengan Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha. Ya. Dan berniaga ni dalam buku-buku fiqh disebut sebagai tabadul as-sina' wal manafi' because the riba. Tuan-tuan ingat pun tak apa. Tapi macam ana ustaz mengajar muamalat, kena ingatlah definisi-definisi tertentu. Setiap bab ni semua ada definisi. Kalau tijarah atau bisnes, itulah definisinya. Apa maksudnya? Tabadul as-sina' wal manafi'. Kita mengurus niaga, tukar menukar barangan dan juga manfaat. Exchange of good and benefit. Bahasa Inggeris lah, ya. Because the ribah, for the purpose of profit. Itulah berniaga. Berniaga ni kita buat urusan muamalat. Jual beli, sewa menyewa. Bahkan kalau kita buat perkhidmatan, apa-apalah, memang sebab kita nak duit. Aktiviti tu. Ya. Apa-apa saja, dia disebut sebagai berniaga. Tapi dia, kebiasaannya dia melibatkan tukar menukar lah. Berniaga ni dia tukar menukar. So, aku bagi duit, kau bagi barang. Aku bagi duit, kau bagi manfaat kepada barang. Macam sewaan. Sewaan tu, kita tak jual barang, tapi kita jual manfaat barangan. Pakailah motor aku, sejam RM10. Kita tak jual motor, kita jual manfaat motor. Faham? Sewaan-sewaan ni sebenarnya, jual beli manfaat, dia panggil. Ya? Al-ijaratu bai'ul manfaat. Sewa ni pun jual beli tau, tapi jual beli manfaat. Kita tak jual barang, kita jual manfaat barangan. Ya. Ijaratul khadamat, kita buat servis. Perkhidmatan tertentu. Kerja-kerja tertentu yang kita kerja untuk orang, dia bayarlah kat kita upah. Itu juga perniagaan sebenarnya. Ya. Dan dia juga satu bentuk jual beli. Kita ingat bila jual beli ni, duit dengan barang aja lah. Tak. Konteks jual beli ni dia luas. Ya. Nampak? Dan dengan sebab ia telah berlaku sejak dulu sampai hari ni, maka hukum dia harus, tuan. Al-aslu fit tijarati al-jawaz. Asal-asal jual beli ni, asal-asal berniaga ni adalah harus lah. Pasal apa dia harus? Kerana memang asal-asal muamalat harus, mereka ada dalil yang melarang. Ia tak macam ibadat. Ibadat asal-asal ibadat haram. Tuan-tuan nak reka semayang sendiri, tak boleh. Tuan-tuan nak reka haji sendiri, tak yalah pergi haji kat Mekah susah lah. Kita buat Kaabah kat sini, kita tawas sini je lah. Boleh? Tak boleh. Ibadat lain. Tapi kalau muamalat asal dia harus. Kalau ada dalil, baru tak boleh. Dalil yang melarang. Which is setakat ni tidak ada dalil yang melarang berniaga. Selagi mana tidak melanggar syarak. Awak berniaga babi, tak boleh lah. Berniaga dadah, tak boleh lah. Berniaga benda-benda yang dilarang oleh syarak. Tapi kalau berniaga barang tu barang yang halal, tata cara berniaga pun halal, undang-undang pun kita tidak langgar, maka harus. Ya. Jadi asal-asal muamalat harus, berniaga haruslah. Di samping ia telah dilakukan sejak daripada dulu lagi. Bahkan tuan-tuan dalam Quran banyak kali ataupun banyak ayat Allah Taala sebut tentang berniaga. Tuan-tuan belik-belik Quran, kalau tuan-tuan jumpa perkataan tijarah, berniaga dah tu. Ya. Banyak ayat tuan-tuan. Ada dalam surah
Al-Baqarah 282, ada dalam surah Shaf ayat 10, ada dalam surah At-Taubah ayat 24 dan beberapa yang lain. Tapi yang paling top Al-Baqarah 282. Di mana satu muka surat penuh ayat tentang muamalat, which is hutang dan jual beli. Dan Allah Ta'ala sebut di situ perniagaan. Illa an takuna tijaratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Betul kan nak sebut? Salah. Belak jap. Jap. Salah baca ayat kan. Betul lah. Siapa apa ayat tu? Ni jumpalah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidani ila ajalin musamma, sampai habis Allah Taala kata illa an takuna tijaratan hadiratan. Salah nak baca ni, minta maaf. Tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Nak baca tu betul. Cuma ana tinggal satu perkataan. Hadiratan, tinggal. Minta maaf ya. Tak sengaja, tak apa ya. Ana sebelum ni hafal ayat ni. Ni ayat terpenting dalam bab muamalat tuan. Dalam bab jual beli, dalam bab hutang, dalam bab perniagaan. Tapi dah lama tak baca bab ni, lupa. Ala kulli hal Allah Taala sebut tijaratan. Tijarah tu bisnes tuan ya. Di mana ayat ni tuan? Sebenarnya Allah Taala sebut hutang. Allah Taala sebut tentang hutang. Allah Taala kata kalau hutang kena tulis dan kena ada saksi. Sampai habis Allah. Ujung Allah Taala kata kalau berniaga tak payah tulis. Tapi masih kena saksi. Ya. Pasal apa begitu? Apa hukum saksi dalam perniagaan? Jual beli, sewa menyewa, melabur atau seumpamanya. Tulis ni tak wajib pada asalnya. Tapi lepas hari ni dia dah jadi satu perkara yang dimestikan lah. Mana boleh kita beri duit kat orang tak ada hitam putih. Hari ni kalau ada ulama yang kata wajib pun anda setuju. Tapi kalau dulu-dulu tidak wajib. Hatta Allah Ta'ala pun beri kelepasan dalam Quran. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Hutang Allah Ta'ala suruh tulis. Dan saksi juga. Kerah buat hutang tuan. Tapi kalau berniaga, jual belilah khususnya. Dan lain-lain juga Allah Ta'ala kata tak tulis tak apa. Tapi saksi masih kena ada. Tapi apa hukum tulis? Setahu saya, kalau tak sepakat pun majoriti kata tak payahlah. Tapi kalau saksi, sebagian kata tak perlu, sebagian kata perlu. Tahu kata yang kata tak perlu tu majoriti. Ala kulli hal masih ada pendapat ulama yang kata mesti ada saksi. Pertama kerana Allah Taala sebut ni. Wa ashidu idza tabayatum. Ya. Lepas Allah Taala sebut berniaga, Allah Taala kata bila kamu berjual beli, berniaga, aku kata macam itulah. Allah Taala suruh saksi. Tahu kenapa? Pasal apa ada ulama kata saksi ni wajib? Memanglah ramai yang kata tak wajib. Tapi ada juga yang kata wajib tuan. Kalau loan ni kalau jual beli nak ada saksi payah tuan. Nak bawa siapa pergi jual beli? Sebab tu pendapat majoriti tu lebih praktikal. Ala kulli hal Nabi pun buat jual beli tak ada saksi pun. Dalam banyak urusan jual beli baginda lah. Tapi ada satu kes Nabi tak ada saksi juga menyebabkan berlaku pertikaian tuan. Ada kes tuan, Nabi beli kuda. Ini hadis Abi Daud yang diwakilkan daripada Khuzaimah bin Sabit. Very famous orang cerita ni. Nah, hadis dia panjang. Ya. Nabi beli kuda dengan seorang orang Arab kampung lah, Arab Badui. Ya. Masa tu kuda tak ada situ. Mungkin duduk kat sebelah ke mana masa dia buat jual beli tu tak ada. Ini kita bincang dalam bab bai' ghaib, jual beli barang yang tidak ada. Bukan barang tu tak ada, barang tu ada, tapi tak ada di majlis akad. Jual beli ni ada 3, nanti kita akan belajar dalam bab jual beli lah. Pertama dia panggil jual beli biasa lah. Barang pertukaran ada kedua-duanya. Awak bagi barang, saya bagi duit. Saya bagi duit, awak bagi barang. Ada masa tu. Pertukaran tu berlaku serentak lah. Yang kedua, barang ada tapi tidak ada di tempat jual beli tu, di majlis akad tu. Itu dipanggil bai' ghaib. Yang tadi bai' hal, itu normal sale lah, normal jual beli lah.
Ini barang ada, tapi tak ada masa kita buat akad tu. Kalau tadi, saya bagi duit, saya bagi barang. Yang ni, barang tak ada. Barang duduk mana? Duduk rumah. Saya nak jual motor ni, Ji. Oh ya. Motor apa? Motor Honda. 2,000, 3,000. Tahun 2015, contoh je ni. Oh, saya nak lah. Okey, nak. Saya jual, saya beli. Motornya mana? Rumah. Okey, jom kita pergi. Pergi tengok motor rumah. Masa dia buat jual beli tu, aku jual, aku beli. Dia buat jual beli tu. Tapi motor tak ada. Dia pun tak bayar lagi. Nak bayar apa motor tak ada? Kita kena motor dulu lah. Pergi rumah dia tengok motor. Baru dia bayar. Motor pun dia ambil. Itu dia panggil bil ghaib. Masa dia buat akad jual beli tu, barang tidak ada di situ. Tapi ada. Cuma tak ada situ. Ya. Boleh bayar masa tu. Boleh juga bayar ketika kita dapat barangan. Tuan-tuan buat COD. Ini bil ghaib lah. Tuan-tuan beli. Barang hantar. Lepas tu baru tuan-tuan bayar. Itu bil ghaib. Satu lagi tuan-tuan, dia panggil bil salam. Bil salam ni ialah barang memang tak ada macam tadi, tapi tak ada sungguh. Mungkin baru nak dibeli, atau mungkin baru nak buat, atau baru nak dihasilkan. Kebiasaannya yang melibatkan pembuatan. Haji jual apa? Kapok. Oh, saya nak kapok. Satu bila? Okey. Saya buat bulan depan, okey. Siap kapok, Haji bagi, saya bayar. Nampak? Ini dia panggil jual beli tempahan. Ataupun dulu-dulu biasa orang buat ni lah, orang buat pembuatan macam buat rumah, itu bil salam. Ataupun ni, pertanian pun bil salam masyhur juga dulu. Sekarang pun masyhur tuan, tapi di Indonesia. Dia buat bil salam ataupun tempahan, jual beli tempahan dari sudut pertanian. Di mana petani-petani perlukan modal. Jadi dia jual dulu padi. Padi tak tanam lagi. Tapi dia jual dulu. Ambil duit dulu. Lepas 2-3 bulan baru dia beri padi. Boleh, harus. Majoriti mengharuskan ya. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Bagus untuk si pembeli lah. Sebab mungkin pembeli tak nak sekarang. Dan bagus juga untuk penjual di mana dia boleh dapatkan modal dahulu. Ini tuan-tuan duk beli online-online tu. Kadang-kadang dia jadi bil ghaib bila barang tu ada. Cuma tinggal nak dihantar saja. Tapi kalau barang tu tak ada, tuan-tuan beli baru nak pergi cari, pergi dapatkan, itu dia panggil bil salam. Bil ghaib, bil salam ni dia dekat-dekat. Tapi ada beza sikit. Bil ghaib, barang dah ada. Cuma tidak ada pada masa akad. Bil salam, barang tu tidak ada, baru nak diadakan selepas akad dilakukan. Dia ada beza sikit. Which is, gitulah berlaku. Nabi beli, tapi untuk kuda tak ada situ. Kuda duduk tempat lain. Dekat situ juga. Maka Arab Badui tu pun bawa lah Nabi untuk pergi ambil kuda tu. Tapi awak jual beli dah. Lebih kurang Nabi kata, nak jual kuda? Ya, nak jual kuda. Okeylah, saya beli. Okey, saya jual. Jom pergi ambil kuda. Dia pun nak pergi ambil. Tiba-tiba tuan-tuan ketika di perjalanan, dia jumpa beberapa orang yang lain. Dan orang tu nak beli kuda dia dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang Rasulullah beli. Dia jual kepada Rasulullah contoh 10 dinar. Dengan sebab kawan tu mari nak beli, dia jual dah ke Nabi tu, cuma tak serah terima lagi. Serah terima belum lagi ya. Tapi jual dah, angkat dah. Orang tu nak beli lebih mahal. Ya. Maka dia pun nak jual ke kawan tu. Padahal dia jual dah Nabi. Menyebabkan dia kata, Nabi tidak beli lagi daripadanya. Tak buat akad lagi ni, kita tak beli lagi, tak jual beli lagi ni. Nabi kata, awalnya sakat banyak tahuli, bukankah kamu telah jual kepada aku? Dia kata, la, masyahidta alaika. Siapa yang jadi saksi kamu? Dia mempertikaikan Nabi. Maka Nabi kata, Allah mak, siapa nak jadi saksi? Siapa ada tadi sana? Cek. Ada seorang sahabat Nabi nama Khuzaimah bin Sabit yang meriwayatkan hadis ini. Dialah cerita, dia menjadi saksi akan satu jual beli Rasulullah yang dipertikaikan oleh A'rabi itu. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau jual beli kena saksi. Kalau buat bisnes apa-apa kena saksi. Ya. Segelintir kata wajib based on ayat ni dan kisah itulah. Ala kulli hal, jual beli Nabi yang lain tak ada saksi pun. Tak ada saksi. Jadi kena tengoklah. Ada urusan niaga, perniagaan, bahkan jual beli tertentu yang perlu saksi. Perlu documentation bahkan. Tengoklah. Ya tak? Oh, dia beli
Ikir Kedah Aceh tak kena nak saksi, tak kena nak tulis. Tapi kalau resip tu kira tulisan dah tu. Ini saksi tak payah. Tapi hak besar-besar. Contoh buat apa-apa pembelian di peringkat perbankan mungkin dia ada saksi tertentu. Ya. Atau di peringkat-peringkat kerajaan ke apa-apa yang tuan-tuan buat kan mungkin hak besar-besar tu ada saksi. Tengoklah macam mana. Ala kulli hal, perkataan tijaratun memang ada dalam Quran. Which is hukum dia harus digunakan dalam syarak selagi mana tidak ada apa-apa masalah. Jadi pertama perniagaan ya, dan memang digalakkan. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan, pekerjaan hak nombor 1 sekali at-tijarah. Ya. Berniaga lah. Dan ini diakui oleh ulama-ulama Syafi'i. Cuma ada beberapa tokoh dia tak setuju. Ya. Perniagaan adalah pekerjaan yang paling penting sekali. Tak ada. Macam Al-Imam Nawawi. Dia kata pekerjaan yang paling penting, paling baik, paling afdal bukan berniaga. Tapi ialah bertani, bercucuk tani. Ya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula kata bukan berniaga dan juga bukan juga bercucuk tani seperti Nawawi, tapi berjihad. Berjihad. Kerana zaman Rasulullah siapa-siapa jihad dengan Nabi, dia dapat harta rampasan perang. Dan mereka boleh jadi kaya tuan. Ada sahabat kaya raya dengan sebab dia dapat harta rampasan perang yang diagihkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia kata pekerjaan yang paling afdal bukan berniaga, bukan bertani, tetapi berjihad pada jalan Allah. Ni kau tak dululah. Tapi hari ni tuan, apakah pekerjaan paling afdal? Tengoklah. Boleh jadi berniaga paling afdal. Mungkin. Sebab ada juga ulama kata, sebenarnya apa-apa pekerjaan pun, melihat kepada orang tertentu, tempat-tempat tertentu, zaman-zaman tertentu. Di mana boleh jadi waktu ni, tempat ni, orang ni, kerja ni bagus untuk dia. Boleh jadi orang ni tak. Saya apa kerja paling afdal sekali buat saya? Mungkin cikgu. Sebab saya ada bakat jadi cikgu. Tapi kalau saya jadi pomeng, motor tu kalau tak pomeng nombor 6, kalau tak rosak Jahannam. Betul tak? Jadi pomeng tu bukan afdal bagi saya. Lagi satu, kalau kita mengafdalkan hanya satu pekerjaan saja. Habis tu kalau dah kata afdal berniaga, semua orang nak berniaga, siapa nak jadi kuli? Dan kalau kata afdal jadi engineer, semua nak jadi engineer belaka, siapa nak jadi cikgu? Jadi pendapat yang kata tidak ada yang terafdal. Dia perlu melihat kepada orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu, zaman-zaman tertentu, sesuatu tertentu. Dan itu yang lebih bersesuaian pada hari ini. Ya. Baik, ala kulli hal, walau bagaimanapun Nabi memuji perniagaan yang jujur. Perniagaan yang diridai Allah dan tidak melibatkan benda-benda yang haram. Termasuk riba, judi, tipu daya dan seumpama. Jadi habis pekerjaan nombor 1, perniagaan. Kita akan pergi yang kedua pula ialah pertanian dan peternakan. Which is, ini juga ada pekerjaan yang ada sejak zaman dulu sampai hari ini. Ya, dan kalau kita nak dalam konteks moden ni, pertanian dan peternakan dah jadi komersial. Dia dah jadi satu bentuk perniagaan. Bahkan kalau tuan-tuan ingat dulu kan, siapa dulu yang buat tu perniagaan, pertanian adalah perniagaan. Siapa? Pak Lah kan? Dia pernah buat kan? Ya, sebab dalam konteks hari ni, sebagaimana tijarah atau perniagaan, pertanian dan peternakan juga sudah dikomersialkan, ya, dah jadi bisnes jugalah ya. Bukan setakat untuk sara hidup saja, tapi dia dah jadi satu bidang dalam ekonomi lah. Di samping kita akan sambunglah pekerjaan-pekerjaan yang lain ya.